Actually, my mom and my brother are excited for this trip, and my husband, because it's the first time for my husband to be here, and for my brother and my mom, they stayed here before for a few years. So excited. Pergi ambil luggage. Hai, kita dah sampai dekat KKIA, dah dalam kereta sewa, nak pergi lunch. Mak. Ni kan, ni bus dekat sini tau. Macam apa kita panggil lah, feeder bus lah. Macam daripada Yoha Taman nak pergi airport, nak pergi mall ke apa. This is the bus. Kita isi minyak. It's a small bus. Kita dapat subsidi ke? Memang. Dah sampai tempat makan, Port di Kelantan. Dia panjang, besar dan nipis. Sini. Campur 56. Cuma sekali 56. 55 lah. Ha? New Zealand. Rumah kalah tu. Hi guys. Wow, dah ada mountain view. Wah, awan-awan tadi nampak awan-awan. Ya. Cantiknya. Kita tengah nak kapal sayap ayam. Jadi tengok mana? Itulah. Tak, just tengok tengah je. Tengok mana? Tengok tengah je. Jadi nampak macam you tengah tengok kamera. Nasi? Lily pot? Tak, tali pot kat apa? Lino pot. Lino pot, yeah, it's padi, nasi padi bukit. Padi rumah. And daun, I don't know what daun is this. Betis damak. Orchard. This is Megatron set. Big Mouth set. Mana nak habiskan? Beli macam butter chicken. French orang. Lino pot. Nasi lino pot. Tapi tak pernah ambil. Nasi. Apa? Sup daging salai. Sup dia. Gula daging salai. Daging salai. Sedap tak? Oh, what's the verdict? What's the verdict? It's different lah. They're okay. Okay is the best fish from Mak. Maksudnya sedap lah tu, sedap. Rasa macam ada rasa daun-daun sikit, bakar-terbakar sikit, sedap. Selamat pagi. So cantik korang, Masya Allah. Kita nak beli kuih for breakfast.
Boleh tak? Dia pun agak slow. Alah, dia pun slow lah. Okay. Kita order ni brand sini lah. Coffee milk, chocolate milk, banana milk, and then ice cream chocolate and yogurt. Untuk ice cream dapat tu. Dapat sup. Sabah tea pancakes, bunga telang pancakes, scone, Sabah tea waffles. Itu sepatutnya Kinabalu, tapi dia malu hari ni. Jadi kita makan Sabah ice cream. Sabah tea with ice cream. Say hello to Kinabalu. Tengok Kinabalu ni memang betul-betul rezeki tau. Sebab sometimes kita takkan nampak. Sebab clouds tu will cover it. Macam ni pun tadi clear. Lepas tu now dah half clouds. Tahun besar. Ni sotong goreng tepung. Udang bata basah. Ni unik. Ni goreng mangga. Ikan ni tak ingat nama apa. Kerapu. Oh, the other one? Kerapu juga. Kita nak pergi breakfast. How was dinner yesterday? The dinner was awesome. Berapa? Over 5? I would say the fish is 10 of 10. Apa nama ikan? The ikan is, they call in English, red trout. Kita dekat Pasar Tamu Putatan. Every Saturday ada. Dulu Mam selalu beli barang-barang pasar lah kat sini. So dia macam kira macam pasar tani lah. So you can get your seafood, your barang-barang dapur, barang-barang basah. Let's check it out. Ikan masin ke ikan masin? Oh, ikan kembung masin. Oh. Dia siap plan jual gitu. Kita ada di Pasar Tamu Putatan. Kita ada keropok leko. Berapa? Very unik. Macam berapa? 12 untuk RM3. Goreng fish. Mesti beli. RM5. Murah sangat. Macam-macam ikan bilis ada. Ikan bilis, mata biru, mata kuning, besar, kecil, udang kering kecil, besar, halus, semua murah-murah di sini. Recommended sangatlah. Datang ke Tamu Putatan. Silakan.
Masih sedap ke Mak? Nostalgia. 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 Nasi paprik. Pondok santai. Ini semua macam nak. Nenek. Wow. Macam Jepun ah. Wow. Is this Japan? Ni. Tak ada bunyi. Tak ada, yang tu kan. Where are we? Okay, finish. Where are we? We are at Kopi Ping, ending off our journey in Sabah. Thanks for viewing our vlog to Sabah. Hopefully you'll join us again. Happy vlogging, happy traveling. Safe travel guys. Bye.